jalan. Aku nak tak ada lesen. Kau tak ada lesen? Aku helmet tak pakai, set mirror tak ada. Apa kata kita bayar je ni? Bagi duit tepi. Mana boleh macam tu. Dan kita salah kan, dia tanggung lah. Tak boleh. Langgar je. Jom, jom. Kena siap-siap kau. Aku belum dulu nak hantar esok. Dah, aku baru siap. Kalau macam tu, kau buat dapat sekarang sampai lagi ni. Oh no, kau tolonglah aku. Nanti aku bayar berapa ya? Liha, ini bukan sahaja. Rasuah ni rasuah akademik. Alah, tapi aku betul besar ni. Kalau tak siap, gagal aku nanti. Tak apa, duit kau saat aku cakap je. Ini bukan isu berapa. Hilang integriti kalau kau buat macam ni. Kalau beratur, habis masa dapat kau. Yelah, salah aku, sorry. Ingat, rasuah bermula kecil. Tapi kesannya besar. Jangan pernah beri markah. Bangunlah dengan integriti. Betul tu. Markah boleh cari. Tapi integriti sekali je hilang, takkan kembali. Kesilapan kecil pun boleh merosakkan masa depan kalau kita tidak berhati-hati. Bila ada peluang buat salah, ingat integriti lagi penting daripada duit. Kita kena berani tolak rasuah walaupun semua orang kata itu jalan mudah.